untuk jerawat. Untuk jerawat juga dan untuk mencerahkan. Siapa nak cerah, jerawat boleh. Kulit ini kering boleh. Lagi hot selling korang semuanya set jerawat basic diskon 58%. Ya Allah, RM117 dapat 3 tuh. Dapat 3 item. Pakai pagi dengan malam setiap hari. Yang ini kalau siapa kalau dia ada masalah kulit kan, InsyaAllah okey lah sebab ada soothing toner. Cuma yang bag nombor yang ni yang macam bahaya sikit. Sebab ada yang muka dia merah-merah sebab dia tak tahu kulit dia sensitif. Oh, kalau ini ada isinya. Sebab ada vitamin C ni. Vitamin C ya dosis tinggi tuh. Vitamin C dosis tinggi korang 15% itu. Dosis vitamin C kita itu 15%. Jadi kalau kulitnya habis sensitif, tak boleh lah, susah. Kalau yang sensitif itu guna yang bioampul, guna Fair Repair. Kulit berminyak boleh pakai retinol tak? Boleh banget. Okey, boleh semua jenis kulit, semua jenis kulit dia boleh pakai apa saja kat dalam ni. Memang tak ada masalah. Kulit sensitif je yang a bit tricky sikit. Ya, kulit sensitif. Kulit sensitif. Kalau COD boleh tak? Boleh. Bag nomor 6? Bag nombor 6 apa? Oh, niacinamide. Okey, sekejap sebelum you cakap, cara nak pakai set jerawat tu, tu ada rendah. Itu buat untuk dia bisa booster kerja dari Skin Savior sama Pore Treatment itu boleh, sama retinol dia bisa jadi support. Niacin itu adalah salah satu raw material yang dia punya range itu besar sangat. Dia punya, tapi konsentrasi yang paling terbaik itu ada di 4-5% saja. Itu cukup sekali buat kulit. Apalagi kulit-kulit yang teruk, kulit-kulit yang sensitif dan lain-lain itu di 5% saja. Itu 5% sudah oke. Takut orang tak faham. Apa? Takut orang tak faham. Iya Pak. Faham tak? Korang tak paham kah? Tidak saya. Saya jelaskan panjang-panjang, korang tak paham. Faham kan? Paham kan? Oh, paham ya, alhamdulillah korang semua pintar. Yang tu Lumirians. Faham lah. Oh, Lumirians sering ikut live kita. Paham lah, paham. Power pintar semua. Okey, alhamdulillah. You saja yang suka underestimate you. Tak underestimate lah. Paham korang, paham lah mereka. You saja. Bagus. Saja je nak testing. Dia tu ada guna 2 tahun sudah. Nak paham. testing. Mereka paham. Masa niacinamide korang tak paham? Paham lah. Aish. Okay. Tadi bag 12 apa? Vitamin C guna pagi dan malam hari itu boleh. Untuk kulit dry to oily dry to oily, not for sensitive skin. Tak boleh guna buat sensitive skin, tak boleh. So semua jenis kulit boleh kecuali sensitif. Kecuali sensitif. Not stable for sensitive skin ya. Okay. Itu saja. Bapak itu udah Malaysian ngomongnya. Saja je testing. Saya sudah cakap Malaysia ni, you masih. Saya sudah cakap Melayu, bahasa Melayu. Oh, Melayu. Dah cakap Kuala Lumpur. Dia cakap ni. Bisa dah cakap KL. Bisa ke tak boleh? Kalau bahasa KL bisa ke tak boleh? Apa? Kalau orang KL cakap bisa ke tak boleh? Tak boleh. Okey, pandai. Kombinasi dan berjeragat saya mana yang sesuai? Tadi yang bag nomor berapa tadi? Set jerawat. Set jeragat bag nombor 1. Ya, boleh tu. Kalau kombinasi boleh. Kecuali yang tak boleh adalah kulit sensitif. Kalau sensitif tak boleh. Okey? Pokoknya sensitif saja tak boleh. Kalau sensitif, korang guna bioampul, tapi bioampul kita sold out korang. Itu bioampul sudah banyak yang tadi kulitnya sensitif, guna hidrokinon, merkuri, terus tak best. Nanti itu guna yang yang bioampul tu langsung
Tapi sold out korang. Sold out tak ada. Jangan cerita ya. Jangan cerita. Jadi ini boleh, tapi yang penting tak boleh sensitif. Sensitif, okey? Saya dimarahi terus sama Sarah ni ya. Lanjut. Suka cakap benda yang tak ada. Lepas tu bila orang tanya beg kuning, ni nak jawab apa? Tak ada. Tak ada. Sarah ini saya jual ni tahu ni. Ni. Apa? Ini jualan saya tau, kertas. Oh. Saya jualan punya pabrik kertas. Oh ya? Iya, ni korang. Dah kilang kertas dah? Ini. Iya. Ini jualan saya semua ni. Oh. Iya. You jual apa? Supply ke receipt? Ya, resip semua. Airway bill? Yang kayak you punya tiket ya, airway bill, tiket semua. Ya, itu pabrik kertas saya. Okay. Ada yang nak beli kertas? Macam tu. Siapa yang nak beli kertas boleh order. Nak beli kertas, beli air, beli skincare, semua. Semuanya ada. Tak, sebab yang itu nampak brand. Ada tak yang tak tunjuk brand? Sebab tak nampak lah, mereka tak nampak. Yang tutup macam tu mereka tak nampak. Ada tak yang tak ada brand? Tak boleh ada tunjuk brand, karena lain kan lumia. Itu kosong. Itu lain ada brandnya juga tuh, yang udah di print, itu punya orang. Itu punya orang. Bagi kertas tu sajalah. You tu lah, you nak tunjuk tapi you tak nak tunjuk. Baik apa yang tunjuk? Ni. Okay. Suka macam tu. Cakap produk yang ni tapi produk tu tak ada kat dalam beg kuning. Ni, okay? Ni. Sudahlah. I tak suka ditunjuk. Tapi tadi you tunjuk apa? Oh ya. Sorry korang. Saya kelepasan. Nak baju, nak tunduh kah? Semua ada. Yang itu adalah kertas resit. Kertas resit. Kertas resit? Sini, bagi sekali. Elah, you nak apa? Tak, orang tanya, you jangan tunjuk lah. Ini. Siapa, kertas resit ni, okay, ada jual. Tapi bukan kat Lumia lah. Yang ni Bibi punya bisnes yang lain. Namanya Queen Paper. Queen Paper. Jadi kalau siapa yang buat bisnes kan, betul. Yang nak pakai airway bill, yang nak pakai receipt, ada. Saya ambil itu raw material dari Jepang. Oh, okay. But this insyaAllah best. Saya lagi nak buat yang itu, buat print, buat apa namanya? Apa? Buat kalau kita print dari TikTok atau apa tuh. Airway bill. Ya, saya lagi buat. Jadi kalau ada founder-founder kat sini yang nak beli receipt dengan harga apa? Murah mesti. Harga murah dan high quality. High quality, airway bill kan? Ini my new business. Tahun depan semua jalan. Kenapa aku yang tolong promote? Bayarlah yang promote. Bayarlah yang tolong promote tau. Okay. Bisnes dia memang banyak. Bayarnya pakai nasi padang. Oh, okey. Bayarnya pakai nasi padang pagi sore. Okey. Okey. Dengan full cut. Okey. Alah, lagu dia tak dengar sangat lah. Jemah boleh buka lagu tak? Okey. Okey, jom sambung. Apa tu? Lagi 20%? Kita macam tak live lah. Seriuslah menjual Sarah. Ya live betul-betul serius menjual Sarah. Kita macam tak live. Kita macam banyak borak. Okey. Okey, jom kita, daripada tadi. Okey, jom. Tak apalah, santai-santai lah ya. Lagipun Bibi pun dah lama tak jumpa korang kan. Banyak borak. Korang okey tak? Okey. Alright, kalau korang ada masalah kulit, okey, siapa yang baru join? Hai, Assalamualaikum yang baru join. Kita ada 11 mega sale. Dan kita ada year end sale.
Jadi sekarang ni korang dah boleh beli produk kita, okey, dan cuba macam mana nak tahu kulit sensitif. Okey. Saya ada pengalaman mak saya kulit sensitif. Kulit dia senang alergik. Senang alergik, senang kemerah-merahan. Senang kemerah-merahan. Bila waktu panas, dia kena heat tu, haba tu, dia jadi sakit. Dia jadi sakit. Kalau orang normal, dia tak sakit. Kalau orang normal, dia cuma rasa panas je. Tapi kalau kulit sensitif, dia akan rasa sakit dan dia punya merah tu triple. Macam tu. Tapi sekarang mak saya ni, okey, dia punya kulit sensitif tu dah bertahun-tahun, berpuluh tahun tau. Dia baru pakai produk Lumiere tu 2 tahun. Tapi sekarang dah jadi normal. Sekarang dah jadi normal korang. Alhamdulillah. Dan dia pun ada jeragat juga. Dan dia pun ada jeragat. Jeragat dia pun dah hilang. Garis halus dia pun dah hilang. Garis halus dia pun, kedut dia pun dah hilang. Kedekutnya hilang tak? Kedekut Tak ya? Kedekut tak. Okay guys, bag nombor 1 adalah set jeragat basic. Okay, bag nombor 2 adalah retinol kita. Siapa kat sini yang belum try retinol lagi? Retinol untuk anti-aging, anti-wrinkle, menghilangkan jeragat, menghilangkan jerawat. Actually retinol ni dia banyak kegunaan dia, tapi orang takut nak pakai. Sebenarnya retinol kalau dalam dos yang betul, okay, dia okey je sebenarnya. Dia sangat okey. Tapi kita bagi tahu awal-awal retinol untuk yang pregnant dan